Korang pernah sampai ke kat sini? Tak pernah? Rugi korang. Inilah dia Tasty Carrots Bakery. Kebetulan aku datang di anniversary diorang yang ke-14 tahun. Kebersihan sangat bersih. Jangan risau, ownernya Melayu Muslim. Semua jenis kek, biskut raya, dessert dan frozen dari production mereka sendiri. Segelintirnya adalah barangan vendor. Banyak pilihan kan? Korang sendiri mesti rambang mata. Harganya pula murah-murah. Sekali korang masuk dekat sini, aku jamin korang mesti repeat punyalah. Tengok macam ni pun dah telan air liur tau. Keknya pula pelbagai jenis, memang banyak betul geng. Kalau nak makan sendiri, takkan nak beli sebiji kan? Mesti nak beli yang sikit-sikit. Satu slice pun ada jual. Untuk yang nak buat birthday, untuk yang nak sambut menantu, nak buat majlis pertunangan, majlis perkahwinan, boleh tempah kek dekat sini ya. Harganya pula mengikut saiz kek. Untuk harga korang tengoklah sendiri dekat situ. Senang aku cakap, dekat sini syurga dessert lah. Adik-adik kalau tengok kek ni mesti meraung punya. Selain daripada kek, berbagai lagi ada ni Korang tengoklah sendiri tu, coklat kukus, kek gemoy dan bermacam-macam lagi lah. Ini kalau dapat layan depan TV memang jadi. Wah, coklat Dubai pun ada lah. Cupcake pun ada, jelly pun ada. Memang mantap. Acik-acik yang suka kek batik tu, sinilah tempatnya. Durian crepe pun ada juga geng. Untuk bahagian sujuk beku pula, korang tengoklah sendiri tu, memang rambang mata. Selain daripada itu, ada juga ni kuih-kuih raya, biskut-biskut dan bermacam-macam lagi. Raya kali ni korang tak perlu jauh-jauh, datang aja sini. Biskut raya yang fresh lagi, baru buat, korang jangan risau. Wah, selain daripada tu, produk viral Omak Jenny pun ada. Cik Noh sambal ikan bilis pun ada juga. Sambal penyet, sambal hijau, simpul kasih ni jangan ketinggalan. Jomlah kita masuk section biskut raya pula. Satu balang RM13, 5 balang RM50. Mana untuk? Untuk yang nak bagi yang tersayang, mesti ada juga ni bukit daripada harga RM15. Selain daripada tu, air juga ada jual di sini geng. Jadinya dari tadi lagi aku dah tak sabar nak mencuba ni. Suapan pertama memang terasa cukup fresh, macam baru aja buat. Airnya pun tak nak kalah tau. Tasty Carrots Bakery ni bukan sahaja baru dibuka, dah 14 tahun geng. Asyik bebe lupa pula aku cakap lokasinya. Mereka berada di Saucana Impian Kajang. Nak lebih detail lagi alamatnya, tengok caption aku. Kalau nak lebih mudah lagi, berhadapan dengan Dewan Cempaka